13 Oktober 2004, pelantikan seniman industri perfilman pertama sebagai sineter. Pada hari ini, dalam tahun 2004, sejarah baharu tercipta apabila Yang Berbahagia Datuk Mohamed Jin bin Samsudin, yang lebih dikenali sebagai Jin Samsudin, menjadi seniman industri perfilman pertama yang dilantik sebagai Senator Dewan Negara. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Hamid bin Pawanteh yang di-Pertua Dewan Negara di Parlimen Kuala Lumpur. Pelantikan beliau dibuat selepas mendapat perkenan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong. Beliau memegang jawatan tersebut selama satu penggal sebelum dilantik untuk penggal yang kedua pada tahun 2009. Menerusi pelantikan beliau ini, suara-suara anak seni dapat dibawa dan disuarakan di Dewan Negara agar kerajaan dapat lebih cakna terhadap nasib dan masa hadapan golongan ini.